Hai hamba, hari ni aku nak share dengan hamba resepi nak buat sup gearbox yang paling sedap. First kali hamba tumis lah bahan yang aku dah tulis caption tu. Video ni dia agak laju tau, so hamba jangan lupa save video ni dulu. Lepas bertumisan tu dah garing, masukkan serai 2 batang. Lepas tu masukkan halia bawang putih, masukkan bawang besar yang telah kita kisar. Lepas tu hamba penuhkanlah periuk tu dengan ayam. Bubuh agak separuh tau, sebab lagi kita nak buat daging pula. Sambil tu masukkan serbuk lada hitam, serbuk lada sula, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, serbuk ketumbar, serbuk batik ayam dan juga rempah sup. Lepas tu hamba biar sampai dia mendidih. Sambil tu hamba cucilah daging korban yang hamba dah siap jasim pesiang. Kalau nak sedap, masuk goreng gearbox sekali tau. Yang takut gaut jangan duk makan tau. Bila semua daging tu dah empuk, masukkan garam, perasa dan susu bawang dan juga bawang goreng. Bila semua daging tu dah betul-betul empuk, dah boleh angkat dah boleh hias bersama dengan hirisan susu bawang dan juga cabai kicap kita. Agak gambar berapa seketik gearbox ni? Makan ni rasa macam tak puas kan, no? Ini saya silam. Kalau orang tengok video aku, marah kat aku tu. Pada video ni dah, kaya haji nanti hamba boleh terabat. Sup gearbox Pak Man yang pada sur. Selamat mencuba.